Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tafsirkan kan, ada orang kata ulul amri kan, dalam surah An-Nisa ayat 59 tu merujuk pada penguasa-penguasa yang memerintah sekarang. Itu tafsiran ulama-ulama. Dengan tafsiran tersebutlah mereka melantik ketua agama. Contohnya sultan-sultan 5 tahun sekali bertukar ketua agama. Itu tafsiran ulama. So siapa yang memberi kebenaran kepada mereka untuk berfatwa mengatakan ketua agama tu adalah sultan-sultan agung semua ni. Sebab anda tengok sendiri dekat sana kan, Allah beri ketaatan mutlak, kemuliaan mutlak kepada ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah. Allah perintahkan taatlah kepada dia. Sama dengan ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada penguasa yang dilantik oleh Rasul sebenarnya. Yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu nama-nama yang ada dalam wasiat dia, iaitu para imam dan para mahdi daripada kalangan Ahlul Bait Nabi. Baru betul tafsiran dia. Sebab apa? Tonton tengok balik Okey, ayat seterusnya kan, dalam surah An-Nisa ayat 59 juga kan, jika kalian berbalahan tentang sesuatu perkara kan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang tu ulama pula tambah nak bagi orang faham macam mereka faham, bubuh pula kurungan Al-Quran dan Sunnah. Mana ada ayat Quran sebut Al-Quran dan Sunnah kan? So tak apa kan, kita berbalah ni kan, kita tengah berhujah, kita tengah nak menentukan bahawa okey, tuan-tuan kata itu adalah agung, itu adalah menteri-menteri, Perdana Menteri apa semua kan. Saya kata tu Ahlul Bait yang ada nama-nama dalam wasiat Rasulullah kan. So ayat tu kata apa? Jika kalian berbalahan tentang sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. So kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Agak-agak kan, Agung, Sultan Anwar Ibrahim, Najib Tun Razak kembalikan kepada Allah dan Rasul dia, kena tak? Apa kata saya kembalikan Ali bin Abi Talib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya kembalikan Al-Hasan Ibnu Ali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan Al-Husain kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan Fatimah Az-Zahra salamullah alaihi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan Imam Muhammad Hasan Al-Askari, Imam Mahdi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan Imam Ahmad Al-Hasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan Abdullah yang nama ada dalam wasiat juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mana tafsiran yang lebih tepat? Tafsiran para ulama yang mengatakan ini untuk Agung, untuk Anwar Ibrahim, untuk Najib Tun Razak, untuk Mahathir Mohamad, Tun M, ataupun untuk Ahlul Bait yang Allah sucikan dosa mereka kan. Allah tak suci saja-saja. Dari keturunan Fatimah inilah yang akan mengemban agama Allah yang suci kan. Agama Islam ni suci. Ayat ni saya nak ulang lagi kan. Allah Maha Suci, Nabi Muhammad tu suci, maksum, dan ulul amri dalam An-Nisa ayat 59 tu mesti juga di kalangan orang-orang yang suci. Siapa yang Allah sucikan dalam Al-Quran? Surah Al-Ahzab ayat 33, iaitu Ahlul Bait yang khusus yang akan menjadi para imam dan para mahdi yang nama-nama mereka ada dalam wasiat Rasulullah. InsyaAllah semoga menjawab. Terima kasih.